Hai, hello, Assalamualaikum. Hari ni aku nak cerita pasal sebuah movie yang bagi aku memang lain daripada yang lain. Okay, movie ni dia tak buat fix, tetapi aku rasa sebuah movie yang sangat-sangat boleh ditonton, dihargai. Okay, sebab movie ni ialah movie yang memaparkan tentang perjuangan masyarakat-masyarakat kita di P. Okay, hampa tahulah, aku tak nak sebut sangat sebab takut nanti dia kacau algorithm apa semua kan. Okay, baik. Cerita yang aku nak cakap ni, okay, pasal sebuah filem, tajuknya ialah The Voice of Hin Rajab. Okay, yang mana telah boleh ditonton dekat seluruh Malaysia. Awal-awalnya tayangan dia limited sahaja. Kemudiannya diperkembangkan kini dalam lebih 40 lebih pawagam dekat Malaysia. Baik. Bagi siapa-siapa yang mungkin rasa macam filem ni macam dokumentari ke apa, tak. Movie ni kalau hang tengok, hang hayati, hang akan rasa dalam. Dan kalau hang rasa hang tak pernah ambil tahu, hang akan terpanggil untuk ambil tahu. Okey, baik. Tapi sebelum kita bercakap lanjutlah pasal filem The Voice of Hin Rajab ni, kita intro. Okey, baik. The Voice of Hin Rajab. Okey, filem ni adalah sebuah filem daripada aku tak silap aku Arab Saudi, lebih kurang macam itulah. Maafkan aku kalau salah. Okey, perbualan dalam filem ni berbahasa Arab lah lebih kurang. Maafkan aku kalau aku salah bab tu. Okey, boleh komen. Cerita dia, okey, basically simple. Kita throwback balik ke kejadian yang berlaku pada tahun 2024, di mana seorang seorang budak kanak-kanak 6 tahun lebih kurang macam itulah. Kita dapat tahu yang sebenarnya dia telah call Red Crescent, bulan sabit merah dekat sana, minta pertolongan. Pertolongan tu sepatutnya sampai dalam masa 5 minit sahaja, tetapi disebabkan oleh birokrasi kerana macam-macam prosedur, protokol apa semua kan, prosedur untuk selamatkan dia ni ambil masa sampai berjam-jam. Okey, itu adalah apa yang kita tahu dari sebuah daripada berita-berita lah, daripada sekitar media-media, video-video viral tentang voice call tu apa semua. Okey, semua orang dah tahu dah pun video voice call tu memang viral. Okey, tapi untuk melihat cerita ni dari perspektif cerita, naratif daripada awal sampai habis, apa yang berlaku dicantumkan, dijadikan dengan tambahan dramatization and so on, yang bagi aku dibuat berdasarkan fakta, berdasarkan gambaran visual sebenar, daripada vokal sebenar, audio sebenar, collection audio sebenar, temu ramah dengan mak dia apa semua. Movie ni adalah satu movie yang bukan sekadar sebuah documentation, tetapi sebuah movie yang fight. Kita jarang tahu nampak filem-filem daripada P yang bercerita pasal P, yang memberikan kita rasa sebegini. Ini sebahagian daripadanya. Aku ingat balik bila aku tengok filem ni, aku teringat balik satu movie sekitar kejadian World Trade Center dibom. Tajuknya ialah United 93. Filem tu memang filem yang bagi aku favourite lah. Kejadian World Trade Center dibom tu memang satu kejadian yang sangat tragik. Dan Hollywood kemudiannya buat banyak movie berkaitan dengan World Trade Center itulah. Ada yang daripada perspektif bomber, ada dari perspektif itu, perspektif ini. Dan benda yang filem yang bagi aku mendatangkan, orang kata, kegusaran ataupun rasa trauma yang paling dekat dengan aku ialah United 93. United 93 ni kisah dia pasal sebuah kapal terbang yang sepatutnya pergi menghala untuk jatuh di Pentagon, tapi tak sampai sebab dia punya penumpang fight back. So filem tu dibuat berdasarkan kronologi dalam audio black box. So daripada black box tu diterjemahkan ke dalam bentuk visual. Dan kita rasa memang gila, memang kita rasa macam feel tu seolah-olah macam kita tengok kejadian yang sebenar. So The Voice of Hin Rajab pun lebih kurang macam tu. Daripada sebuah phone call yang simple digabungkan dengan visual sebenar dari video recording dekat bulan sabit merah tu punya. Bagi aku this movie is very intense, gripping, tapi pada masa yang sama membuatkan kita geram. Sebab in the end, kita tahu yang sebenarnya askar-askar yang jahat tu
Dia sebenarnya nak toykan budak ni lah. Dia nak just nak main-mainkan budak ni. Dia just nak main-mainkan Red Crescent sahaja. Sebab apa? Sebab aku ingat lagi dia sebut dalam filem ni, kalau askar tu nak tembak, dia just akan tembak. Sebab dia boleh tahu budak tu hidup atau tak dalam tu. They just wait to play. Dia just nak play. Dia just nak bermain dengan budak tu. Dan betapa kejamnya. Bila aku expect aku benda ni aku tak tengok daripada segi tu, dari segi itu ketika video ni viral. Tapi bila filem ni dikompil dalam satu filem, aku nampak yang aku perasan yang sebenarnya askar I tu, dia just nak play dengan budak ni. Itu yang mendatangkan geram tu. Geram tu memang kalau hang tengok movie ni, hang akan nangis dan hang akan mula ambil tahu pasal Hin Rajab. Aku tak pernah ambil tahu asalnya. Aku ambil tahulah sikit-sikit. Tapi but this movie memang berjaya highlight Hin Rajab tu sebagai satu mangsa di kalangan beribu-ribu lagi mangsa yang budak-budak ni, dan sebuah vokal ataupun satu voice untuk express yang sebenarnya benda-benda ni adalah satu benda yang perlu diambil berat, perlu diambil kisah dan perlu orang kata diambil tahu. Dan The Voice of Hin Rajab, kalau hang tengok daripada perspektif movie is very intense bagi aku. Walaupun hanya berlatar belakangkan suasana di pejabat bulan sabit merah tu, the movie managed to bring the characters dengan sangat-sangat intense. Aku suka watak Omar, aku suka watak yang perempuan tu. Aku suka watak bos ni. Bos ni dia nampak macam dia nak play sebagai karakter jahat lah, tapi sebenarnya kita tahu apa yang dia buat tu sebenarnya melambangkan birokrasi. Kita tak boleh katakan dia jahat juga, sebab dia adalah bos. Kalau dia buat salah, orang lain akan kutuk dia. Tapi sebenarnya apa yang berlaku dekat Hin Rajab ni, dia just sometimes kita faham yang beberapa ketika ada masalah di mana prosedur ni kita perlu skip just to save our life, to save their life. Kan? Tentu lah. Aku boleh katakan yang this movie memang tak cheap lah. Movie ni memang tak dibuat dengan murahan. Memang bagi aku the situation itself sangat tegang dengan characters yang bagi aku very intriguing. Karakter dalam filem ni memang aku boleh katakan level dia sama dengan kalau hang tengok United 93. Aku compare dua ni sebab dua-dua ni diadaptasi daripada kisah sebenar. Cuma dalam United 93, dia orang terjemahkan audio black box tu ke dalam bentuk visual. Cuma dalam filem ni, audio tersebut digunakan untuk memberikan storyline cerita. So if you love movie-movie yang sekitar kejadian 9/11, Voice of Hin Rajab adalah satu movie yang a must watch. Sepatutnya movie ni box office dekat Malaysia. Sepatutnya movie ni patut dapat penontonan yang sangat tinggi dekat Malaysia. Memang patut. Sebab kita tak perlu kisah pasal isu yang berlaku itu. Isu tu ya memang pada satu segi yalah kita patut kisah. Tapi bila kita tengok filem ni, kita perlu kisah tentang dia punya, what I want to say, I lost my word. Dia macam aku nak cakap macam mana movie ni, kalau hang tengok dia punya atmosphere dia memang menyesakkan tau. Dan hang akan kisah bila hang ambil movie ni, hang tengok movie ni, hang akan kisah ambil tahu pasal kekejaman tu. Dan ini baru satu movie yang berjaya diceritakan dalam bentuk yang sebegini, dari perspektif yang bagi aku agak bagus. Bila diceritakan daripada perspektif Red Crescent tu, watak Hin Rajab itu di-appearkan dalam bentuk suara. Rasa seram itu, rasa macam kita nak visualkan apa yang sebenarnya tengah berlaku dekat suasana dekat Hin Rajab tu, is very very menakutkan. Itu benda yang bagi aku sangat-sangat bagus lah. The decision untuk buat cerita ni dari perspektif Red Crescent, dan bukannya divisualkan balik dari perspektif Hin Rajab tu. Sebab of course lah, perspektif Hin Rajab, diorang tak dapat nak completely dapat story tu, apa yang berlaku selepas 7.30 malam kan, sebab kita tak tahu. Sebab 12 hari lepas tu barulah semua orang boleh pergi tengok apa yang berlaku dekat Hin Rajab tu kan. Aku macam 12 hari 20 hari
12 hari baru boleh pergi tengok mayat tu. Dan paling kejam sekali, ambulans tu, aku memang terkejut. Aku sebenarnya tak expect that thing happen. Ambulans yang sepatutnya pergi selamatkan, kita dah buat, diorang dah buat ikut prosedur and everything, minta kebenaran itu, minta kebenaran ini, kena tembak. Aku cakap, memang kejam lah. Memang kejam. Memang kalau kata hang tahu movie cerita Hind Rajab ni, walaupun hang tahu filem sejarah Hind Rajab ni, okay, cerita Hind Rajab ni melalui bacaan artikel, melalui apa ni hang baca dekat internet and so on, movie ni still manage to give you some ketakutan, geram, sedih, semua ada. Dan watak Omar aku puji gila watak dia. Sebab kita semua penonton ni, kita sebenarnya berada di belakang dia. That's the way yang bagi aku agak bagus lah. Di mana movie ni memang highlight watak Omar. Omar ni is rebel. Yang mana cuba untuk force dia untuk selamatkan. Dan kita berada dekat belakang dia. Any words yang come out from Omar punya mouth, kita akan agree kan. Dan kadang-kadang ada yang kita buat kita fikir. So macam mana penulisan filem ni, pengarahan filem ni juga yang highlight watak Omar, walaupun ada watak-watak lain yang kecil-kecil kat tepi tu, still bagi aku membuatkan movie ni adalah satu movie tentang P yang sangat-sangat bagus. Dia tak dibuat dalam bentuk dokumentari, dia dibuat dalam bentuk cerita, tapi pada masa yang sama dia tak melupakan history tu, membuatkan kita rasa macam we are sitting between fictional and perkara yang sebenar. Dan kadang-kadang bila kita tengok tu, kita tengok macam sebuah movie yang it's really happening, memang benar-benar berlaku. Dan aku percaya in the future ada lagi banyak kisah-kisah pasal P ni yang boleh difilmkan seperti ini, yang sekaligus dapat menambat hati seluruh bukan Malaysia saja, dunia. Sebab filem ni memang kagumi oleh macam-macam pelakon Hollywood pun, macam Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Brad Pitt. Dia orang macam they ada support P, tapi this is the way they show the support lah. So kita sebagai penonton, okay, if you don't know how to support, go and watch this movie. Kalau hang dapat peluang tengok movie ni, hang bawa tisu kotak, confirm memang nangis dia. Memang nangis. Movie ni memang senyap tau. Aku paling suka satu lagi atmosphere movie ni. Movie ni punya atmosphere senyap. Dia macam adalah lagu, tapi lagu dia is very minimal. So bila setiap kali babak-babak yang intense berlaku dekat dalam cerita ni, kita memang dapat feel the whole emotion. Sebab lagu tu dia just nak fill in some situation yang sunyi-sunyi. Dia tak ada nak bagi iringan untuk kita macam more emotional ke apa, tak. Sebab tanpa music pun kita akan still menangis. Ada setengah lagu filem-filem, kalau kita nak dia nak sedih, dia nak bagi kita rasa sedih, dia akan main violin, piano, set piano and so on. Movie ni hang tak payah buh benda tu. Dia tak bubuh pun. Dia tak bubuh pun segala lagu-lagu sedih ni. Dan we still can cry. Padu man. Aku boleh kata syahidnya budak ni. Okay, bila story dia tu dikeluarkan, difilmkan, yalah filem pun keuntungan, tapi still membuatkan kita terfikir bahawa apa yang berlaku itu adalah something yang really serious, dan kita, the whole world patut lihat. Okay, aku tak ada benda sangat nak komen lah. Bagi aku movie ni perfect. Sikit-sikit tu normal, but the whole movie is something yang bagi aku very very membuatkan kita rasa yang wow, dah nak selamat lah tu, 2 orang syahid pula ambulans tu kan. Aku macam aku tak tahu nak kata apa lah. Aku just nak cakap hampir dah tengok. Kalau kata ada kesempatan lagi, movie ni masih ditayangkan dekat Pawagam, go and watch it, bawa anak-anak. Okay, walaupun movie ni rating 13, adalah satu scene dia censored sikit bunyi tu. Okay, memang to peak lah sebenarnya, to peak situasi emotion watak Omar tu.
kan. Tapi the rest of the movie memang kita boleh layan dengan sangat-sangat ni. Keganasan filem ni tak ada sangat. Okay, kita tak disajikan dengan babak-babak ngeri pun. Even apa ni, visual real footage pun di blur kan. So it's kind of good lah. Dan aku rasa semua parents kalau ada anak-anak 13 tahun ke atas, just bring them, they will understand. Okay. So dan aku rasa itu je lah kot. Aku bagi filem ni 5 out of 5. Tapi kalau aku boleh bagi lebih, memang aku bagi lebih. It's beyond my imagination. Aku tak expect filem ni sebagus itu kan. Dan bukannya daripada Hollywood. Dan aku harap maybe Hollywood they can produce something like this lah. Maybe one to show them that, to show us that dia orang pun ada kemanusiaan itu kan. Dan aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem The Voice of Hin Rajab. Mata aku bayar. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.